kuning telur. Telur masin yang warna kuning tu. Lepas tu yang ini saiz B. Ini saiz grade B lah. Kejap lagi kita nak buat resepi guna kuning telur ni. Okey, first kita kukus ni dulu. Kukus dulu. Dan hancur-hancurkan dia. Ni kuning telur dia yang saya dah hancur-hancurkan dah. Lagi senang kita guna blender aja. Lagi cepat, lebih halus. Ni tepung jagung dengan tepung bestari sikit lah. Punya terung yang kita dah rendam tadi tu. Masukkan je lah sekali. Kita gaulkan. Okey, dah tu masukkan ni salted egg dia. Saya masukkan serbuk perasa. Masaklah dia macam ni. Lupalah nak record. Gaulkan dia. Jadi macam ni. Jadi dah terung crispy salted egg. Bau dia sedapnya.